Pengangkutan mesra alam. Ini ialah ahli kumpulan kami. Saya Hadif, ini Aidil dan ini Koyum. Kami sama-sama mencari maklumat dan menyiapkan pembentangan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis pengangkutan. Pengangkutan boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu pengangkutan udara, air dan darat. Contoh pengangkutan udara ialah kapal terbang dan helikopter. Contoh pengangkutan air pula ialah kapal, bot dan feri. Manakala contoh pengangkutan darat ialah kereta, bas dan kereta api. Pengangkutan yang kurang memberi kesan pada alam sekitar. Pengangkutan darat dapat mengurangkan kesan pada alam sekitar kerana menghasilkan kurang pencemaran udara dan pelepasan karbon, terutamanya apabila menggunakan pengangkutan awam, berbasikal atau berjalan kaki. Apakah sumber tenaga yang boleh digunakan untuk menjadikan pengangkutan lebih mesra alam? Tenaga elektrik, tenaga suria, hidrogen dan biofuel boleh digunakan untuk menjadikan pengangkutan lebih mesra alam kerana menghasilkan pencemaran yang lebih rendah berbanding bahan api fosil. Apakah cara untuk mengurangkan penggunaan tenaga yang berlebihan? Untuk mengurangkan penggunaan tenaga pengangkutan secara berkesan, anda boleh mengamalkan amalan kongsi kenderaan, carpool, menggunakan pengangkutan awam seperti bas atau rel, dan merancang perjalanan untuk mengelakkan kesesakan. Langkah-langkah ini dapat menjimatkan bahan api secara langsung, mengurangkan kos harian dan memelihara alam sekitar. Apakah ciri keselamatan dan keselesaan yang boleh ditambah tanpa menjejaskan alam sekitar? Ciri keselamatan dan keselesaan seperti lampu LED, sistem brek yang cekap, tempat duduk yang ergonomik dan sistem pengenderaan cekap tenaga boleh ditambah tanpa menjejaskan alam sekitar kerana menggunakan tenaga dengan lebih berkesan dan mengurangkan pembaziran. Bagaimanakah bahan mesra alam boleh digunakan dalam pembinaan pengangkutan? Bahan mesra alam membolehkan sektor pengangkutan mengurangkan jejak karbon dengan menggantikan bahan tradisional seperti logam berat dan plastik sintetik kepada alternatif boleh diperbaharui. Ia digunakan secara meluas dalam reka bentuk kenderaan dan pembinaan infrastruktur pengangkutan. Bagaimanakah pengangkutan mesra alam dapat memberi manfaat kepada masyarakat? Pengangkutan mesra alam memberi manfaat kepada masyarakat dengan mengurangkan pencemaran udara, mengurangkan kos sara hidup melalui penjimatan bahan api dan mengurangkan kesesakan jalan raya. Peralihan kepada inisiatif hijau juga menggalakkan gaya hidup yang lebih sihat dan mewujudkan persekitaran yang selamat serta selesa untuk komuniti setempat.